Hai, salam hormat. Okey, kita sambung untuk part yang kedua. Yang part yang pertama dah boleh tengok dekat saya punya Facebook ni lah. Okey, untuk pengenalan mengenai update ChatGPT. Okey, so antara fungsi yang terbaru lagi yang ditambah ialah fungsi untuk buat website lah. Okey. Okey, kalau anda pergi dekat bahagian more sini, okey, anda pergi ke site sini, anda akan nampak option untuk site lah. Okey, nak buat site baru just tekan je create. Okey, macam ni. So kat sini saya pilih work, boleh pilih work, and then saya pilih yang medium lah, medium model 5.5 supaya jimat sikit lah. Okay, kalau nak buat yang lebih canggih ataupun lebih advance, boleh try pilih GPT 5.6 Sol lah. Okay, yang ni saya pilih yang 5.5 saja, effort medium pun dah cukup dah. Okay, ni antara simple website yang saya buat. Okay. Okay, saya bagi arahan macam ni je. Buat website tempahan untuk Durian Musang King. Tapi saya pilih site lah. So, dia akan buat lah, ambil masa lebih kurang 5 minit. And then, dia dah siap dah. Okay. Bila saya buka, ini hasil dia. Tapi yang ni saya ada beberapa kali edit lah. Okay, macam ni kan. Dia mula-mula dia dah bagi tahu dah siap. Tapi saya tak suka dia punya interface yang masa mula-mula tu dia guna gambar animasi. Okay, jadi saya minta tukar gambar durian yang betul, masukkan background pokok durian dan bendera Malaysia. Okay. Lepas tu dia buatkan versi yang ada bendera Malaysia, lepas tu ada gambar durian yang betul lah. Okay. Lepas tu nampak tak kat sini, dia dah siap-siap masukkan call to action nombor WhatsApp. Cuma kat sini dia bagi tahulah nombor fake. So kalau saya nak letak nombor yang real, saya just bagi tahu kat sini lah, saya bagi arahan tukar nombor sekian-sekian. Okay. So kat sini saya minta arahan dia call to action to WhatsApp saja. So kat sini dah auto buatkan semua ni. Sebab yang ni saya pilih model 5.5 medium. Kalau saya pilih model yang lebih tinggi 5.6 Sol ke Tera ni kan, mungkin hasil dia lain. Okay, ikutlah dia punya setting tu macam mana. Tapi semua benda ni anda boleh adjust lah. Okay. Sekejap tengok versi mobile. Kalau versi mobile dia akan jadi macam ni. Nampak? Kalau saya tekan tempat sekarang ni, dia akan ke bawah sekarang ni lah. Tekan ke bawah macam ni. Siap boleh pilih lagi pack rasa apa semua. Katalah nama Ali, quantity, delivery, pick up. Okay, let's say lah kedai durian ni ada beberapa cawangan. Contoh kat Shah Alam. Lepas tu boleh play slot hari ni and then hantar tempahan ke WhatsApp. Okay, dia dah bagi lah macam ni. So dia dah siap letak detail, salam, nama Ali, ni semua. And then dia akan terus ke WhatsApp. Okay. So segala benda yang nak ubah, semua boleh ubah kat sini lah. Okay. So let's say kalau dah siap, nanti dia akan keluar dekat bahagian sini tau. Site ni, dia akan keluar senarai ni kan. So mula-mula sekali dia akan bagi tahu private lah. So hanya anda sahaja yang boleh tengok. Cuma bila private ni anda kena login menggunakan akaun ChatGPT dekat browser supaya anda boleh akses. Lepas tu bila dah anda rasa dah okey, dah ready untuk publish, anda tekan butang setting ni. Setting. Lepas tu pilih share setting ni. Pilih anyone with the link. Okay. Kemudian tekan butang save. Okay. Tapi actually masa mula-mula tu, masa dia bagi tahu dah siap tu kan. Masa dia bagi tahu dah siap kat sini, sekejap saya tunjuk. Okay, bila dia bagi tahu dah siap, dekat sini pun ada option, nampak ni. Tekan je butang share ni and then anda boleh pilih anyone with the link. Kalau dah siap lah. Kalau belum siap dia akan keluar private, only you sahaja. Okay. And then kalau anda nak guna anda punya domain sendiri, sebab sekarang ni kan dia punya link ni
macam ni kan, dia punya atas ni terlalu panjang. Okay, so nak bagi cantikkan dia punya tu, anda kena daftar domain. Okay, daftar domain tak kisahlah kat mana-mana platform. Lepas tu anda kena masukkan dia punya name server lah. Contohlah contoh tempahan Musang King ni kan. Tekan setting. Okay. Lepas tu dekat sini ada setting untuk custom domain. Nampak ni. Add domain. Katalah saya nak letak domain yang saya dah beli dekat mana-mana platform. www.rajamusang.com contoh lah. Saya tekan je add domain. Lepas tu dia akan keluar macam ni tau. Dia akan keluar macam ni. So benda-benda ni yang anda kena copy dan masuk dekat platform yang anda beli domain tu sendiri. Okay, basically anda kena cari setting dekat bahagian DNS lah, domain name server tu. Lepas tu bila dah save, nanti dia akan ambil masa lah lebih kurang sehari ke 24 jam macam tu lah dia akan integrate. So bila dah integrate, nanti bila buka rajamusang.com ni, dia akan keluar lah. Tapi yang ni just contoh je lah. So saya delete lah kat sini. Lagi satu, bila nak bagi arahan, kejap saya tunjuk tadi. Macam ni kan. Ini saya bagi arahan simple je. Buat website tempahan untuk jual Musang King. Ni sebagai contoh lah. Tapi kalau anda nak buat untuk anda yang lebih proper, anda kena bagi arahan yang spesifik lah. Contoh, maybe anda nak bagi tahu nak tema warna sekian-sekian, nak background sekian-sekian. Lepas tu katalah anda ada gambar nak masukkan dekat website tu, anda just masukkan je gambar. Okay, contoh macam ni kan. Yang ni saya dah siap. Let's say saya nak ubah gambar, saya minta je, saya bagi arahan, masukkan gambar family sedang makan bersama. Okay, macam ni. So nanti dia akan fikirkan cara untuk letakkan gambar family sedang makan bersama dalam website ni lah. Okay. So nampak ni, dia bagi tahu saya akan tambah satu gambar suasana keluarga sedang makan durian bersama supaya nampak lebih mesra dan real life. Okay. So sekarang ni dia tengah buat kerja. So basically anda sebenarnya ada seorang staff yang sedang menghasilkan, yang sedang edit website. So anda bagi arahan je, anda boleh buat kerja lain, nanti dia akan siapkan. Okay. Cuma anda kena monitor lah mana yang kena ubah, mana yang tak perlu kan. Okay, so biarlah dia buat kerja ni. Okay. So sambil dia buat kerja, anda boleh je teruskan kerja lain. Okay. New chat, tekan macam ni. So anda boleh pilih minta je. Buatkan mini site. Saya tunjuk mini site sebab tunjuk mini site saya punya mini site. Ni contoh ni yang saya dah buat. Ni untuk ebook kit digital business makanan dari rumah. Ni versi desktop. Okay, ni versi desktop. Kalau versi mobile, saya drag sikit. Ni versi mobile, dia interface dia macam ni. Asalnya versi mobile ni kan, tulisan dia ni tak berada kat tengah tau, dia berada kat bahagian kiri. So apa yang saya buat ialah saya minta dia ubah. Kalau versi mobile, pastikan headline ataupun tulisan yang besar ni berada pada tengah halaman seperti ini. So dia buat. Macam ni dia buat tu saya tak tahu, tapi hasil dia sangat kemas lah. So ini versi desktop kan. Ini versi desktop yang ni dah okey dah. Tapi masa versi mobile, tulisan dia ni tak cantik, dia ke kiri sangat. Semuanya ke kiri. So saya bagi arahan, tolong letakkan tulisan-tulisan besar dan headline ni di bahagian tengah. So dia buat lah. Dia boleh fikir sendiri. Nampak cantik kan? Okay. So itu saja sedikit update. Ada banyak lagi video yang akan saya post mengenai ini. Sebab saya ada juga buat mobile app
Tapi versi online lah. So orang kena guna browser, bukan app dalam Play Store tu. Ada juga yang saya buat kat sini. Nanti saya tunjuk untuk video next lah. Okay, so itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum.